Nanti korang fikir, bapa unfairnya bagi compare SP dengan Nova 200 biasa. Selamat datang ke channel TM Motor World. Hari ni kita ada dua biji motor yang memang hangat lah sekarang ni. Kita ada on the left corner Avetha Nova 200 and on the right corner Yamaha MVX 155 SP. Nanti korang fikir, bapa unfairnya bagi compare SP dengan Nova 200 biasa. Yelah unfair, tapi apples to oranges macam tu lah kan. Kita nak compare price to performance juga dengan apa benda korang boleh dapat dekat top of the line offerings daripada dua-dua brand ni. So kalau korang tengok dekat Avetha Nova 200 ni, dia dah ada integrated winglet lah dekat dia punya bahagian depan bawah ni kan. And then kalau korang tengok kat belah kiri ni pula, Yamaha MVX 155 ni pun dia ada integrated winglet, cuma tak se-obvious Avetha punya. Dua-dua biji motor ni pakai telescopic fork dekat bahagian depan dengan saiz tayar dia orang pun sama je, 100/80/14. So kalau korang tengok bahagian depan dekat bahagian lampu dia orang ni, dua-dua pakai lampu LED, tetapi yang bezanya Avetha Nova ni dia punya signal dekat bawah ni, dia punya signal kat sini. Kalau kita tengok dekat Yamaha MVX, dia punya signal dekat belah atas, dekat dalam headlamp dia. So kalau korang tengok dekat bahagian belakang dua-dua biji motor ni memang lebih kurang sama. Dua-dua pakai tail lamp LED. Okay, kalau korang tengok juga, dua-dua biji motor ni dia pakai twin gas absorber dekat belakang. Dua-dua memang feature sama, dia punya spesifikasi pun lebih kurang sama juga. Tapi ni lah perbezaannya antara dua motor ni. Yamaha MVX 155, dia punya tayar belakang saiz dia 140/70/14. Tapi kalau korang tengok dekat Avetha Nova 200 ni, tayar belakang dia 120/70/14. So tayar untuk Avetha Nova ni lebih murah lah, tapi lagi nipis sikit. Okey, perbezaan antara dua motor ni yang paling besar dari segi enjin dia orang lah. Enjin Avetha Nova ni dia 183.3cc yang boleh keluarkan 18 horsepower. Okey, kalau korang tengok dekat Yamaha MVX ni, enjin dia 155cc yang mengeluarkan horsepower 15.4. So power untuk Avetha Nova ni lagi tinggi lah compare dengan Yamaha MVX ni. Okay, even though dua-dua motor ni nampak lebih kurang sama, Avetha Nova 200 ni berat dia cuma 112kg je. Tapi Yamaha ni 10kg lagi berat tau. Okay, seat height dua-dua motor ni pula untuk Yamaha MVX 790mm. Kalau korang tengok dekat Avetha ni punya seat height 778mm. Lebih kurang sama lah dua-dua motor ni. Tetapi design dua-dua seat ni memang lain. Kalau korang tengok Avetha ni, dia standard memang datang seat yang macam ala-ala aftermarket punya seat lah, yang sport seat. Yamaha MVX ni pula dia punya seat memang normal seat lah, saya boleh cakap. Dia punya seat memang design macam biasa, tetapi cantik tu tetap cantik juga. Dua-dua motor ni dari segi feature like safety seperti traction control dengan ABS, dua-dua motor ni memang ada. Kalau kita nak compare kan harga, harga ni berapa? Avetha Nova 200 ni harga dia on the road 8980 sahaja. Tetapi Yamaha MVX ini yang special sikit lah. Yang ni Yamaha MVX 155 SP, harga dia on the road 16,200. Itu harga kita jual lah. Agak mahal sikit. Ni MVX punya advantage over the Avetha Nova 200. Dia ada ni button shift. So button shift ni dia tak adalah DCT ke apa benda, dia masih lagi pakai CVT. Tetapi kalau korang nak potong lori ke, potong kereta ke, potong motor ke, potong apa-apa lah kan, ada button ni, korang boleh downshift dan dapat lebih power. So kalau korang minat antara dua motor ni, boleh contact salesman kami di nombor yang tertera. Apa-apa pun, cari motor, beli motor, jual motor dengan kami di TM Motor World.